Yang saya kasihi pengerusi masjid, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi rahmati Allah. Alhamdulillah, kita berada dalam pangkat yang kedua dalam Ramadan. Dan Ramadan ini disebut dalam satu hadis, idza jaa Ramadan, apabila telah datangnya Ramadan, futihat abwabul jannah, Allah buka pintu syurga untuk kita. Wa ghuliqat abwabu jahannam, Allah tutup pintu neraka. Wa sulsilati syayatin, dan Allah belenggu syaitan. Bagaimana kita nak masuk syurga? Tuan-tuan, saya nak bagi beberapa amalan yang Nabi sebut yang Allah sediakan syurga untuk kita. Ada 4 perkara. Apa dia 4 perkara tu? Tuan-tuan nak masuk syurga kan? Yang pertama, absyus salam. Nabi kata, sebarkan salam. Bila kita sebarkan salam, kita jumpa orang, kita doa kat dia 3 perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan dia sejahtera, rahmat dan berkat. Sebab tu rezeki bukan duit semata-mata. Tapi kalau ada duit, dia berkat mencukupkan sumber untuk kita. Itu yang penting. Sebab tu kita jumpa orang, tak kira siapa pun, Nabi kata absyus salam, sebarkan salam. Bagi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi banyak kita ni, bila jumpa orang, kita bagi salam pada orang yang kita kenal aja. Tak boleh tuan-tuan. Sepatutnya siapa saja kita nak bagi salam, doa kat dia, kan, sejahtera, rahmat dan berkat. Dan salam ni ada yang salam wajib jawab. Apakah salam yang wajib jawab? Salam yang saya bagi tadi, kan? Tuan-tuan jawab tak? Tuan-tuan tak jawab, berdosa. Saya bagi salam sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baru nak jawab. Salam saya bagi tadi tu, tuan-tuan wajib jawab. Tak jawab, berdosa. Itu salam wajib jawab. Ada salam sunat jawab. Apa dia salam sunat jawab? Contohnya, saya nak mai ke masjid Laguna ni. Ada kawan saya kata, Ustaz nak pergi masjid Laguna ke? Ya. Tolong sampaikan salam saya dengan ucapan, kena sebut. Tolong sampaikan salam saya dengan ucapan Assalamualaikum kepada Abang Yusuf, kata macam itulah. Jadi saya bila jumpa Abang Yusuf, saya bagi tahu kat dia, ni ada kawan ni, dia sampaikan salam, saya pun sebutlah Assalamualaikum. Orang yang dengar tu sunat jawab. Dan kita kena sebut, saya tolong sampaikan salam saya ini dengan ucapan Assalamualaikum. Jangan kata tolong sampaikan salam saya pada Abang Yusuf. Salam tak ada. Jadi kita pun sampai, Abang Yusuf, ada orang sampaikan salam. Dia kena jawab macam mana? Aku terima salam. Sebab salam tak ada. Jadi sunat jawab macam mana? Tolong sampaikan salam saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Abang Yusuf. Abang Yusuf sunat jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sunat. Ada salam yang harus jawab. Salam yang harus jawab ialah salam yang orang tulis dalam telefon. Kan mereka tulis kan, SLMKOM, Selamkum. Jadi kita harus jawab Kom Selam. Sebab mereka tulis kan tak sempurna. Sepatutnya kena tulis bagi sempurna. Assalamualaikum. Kita harus jawab Waalaikumsalam. Ataupun dalam telefon ni kita tulis salam. Salam pun okey dah. Maksud dia sejahtera. Maka kita jawab balik salam. Okey lah. Itu harus jawab. Ada salam yang makruh jawab, iaitu salam dalam majlis ilmu. Macam ni lah saya duk tazkirah kat tuan-tuan kan. Tiba-tiba ada seorang masuk, dia tolak pintu kan, kita ramai. Tiba-tiba dia bagi salam dekat pintu tu. Assalamualaikum. Makruh dalam majlis ilmu. Sebab tu kena mengaji. Satu lagi makruh dalam majlis makan. Tengah duk makan kan, ustaz duk makan, dia main bagi salam ke belakang. Assalamualaikum ustaz. Ustaz tu kena kambin pula. Jawab nak jawab salam, ustaz tu boleh mati. Makruh dalam majlis makan. Sebab tu kita kena ada ilmu. Walaupun salam. Satu lagi salam yang haram dijawab. Di mana? Dalam jamban. Saya selalu kena masuk dalam jamban kan, RNR ke, kita tolak-tolak pintu baru keluar. Ada siapa atau masuk-masuk. Assalamualaikum ustaz. Saya kata dalam jamban ni.
Dia pun astaghfirullahalazim, lagi sebut pula astaghfirullahalazim. Dalam jamban mana boleh bagi salam, haram. Kan selalu saya kena. Kan? Jadi ada yang salam tak perlu dijawab. Ada salam tak perlu jawab. Tahu tak salam apa? Salam tu imam. Tu imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum jangan jawab lah. Waalaikumsalam Pak Imam. Itu makmum mangkuk ayun nama dia. Itu tak perlu jawab. Salam ketika imam bagi salam. Ada pula salam, kalau kita bagi, kita tak mau orang tu jawab. Tak mau. Apa dia? Salam dekat ahli kubur. Tuan-tuan bawa kereta kan? Lalu kat kubur, Assalamualaikum ya ahlal diyar. Tiba-tiba ahli kubur semua jawab. Waalaikumsalam. Tuan-tuan, terus ahli kubur terus tuan-tuan. Ada salam tak mau kita dengar pada, iaitu salam kepada ahli kubur. Dan salam ni tuan-tuan, absus salam. Nabi kata sebarkan salam. Jumpa orang, Assalamualaikum. Orang jawab kena bagi lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kena jawab bagi lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat, ghafarallahu lahu. Ya Allah ampunkan dosa untuknya. Pertama, absus salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am. Nabi kata, jamu makan. Bagi orang makan. Ni Ramadan ni digalakkan kita jamu orang berbuka puasa. Siapa yang jamu orang buka puasa, pahalanya sama dengan orang yang berbuka dan dia tak kurang pun. Kalau bolehlah tuan-tuan, kita ada masa lagi 12 hari ataupun 11 hari lagi. Siapa yang masih lagi tidak menyertai iftar Ramadan, joinlah tuan-tuan, pahala dia sangat besar. Jamu orang makan. Banyak orang dia berkira, ingat tuan-tuan, yang mana kita bagi itulah yang kita punya. Yang kita duduk dalam poket tu bukan kita punya. Yang kita bagi tu, kita akan dapat pahala di akhirat esok. Sebab tu bagilah tuan-tuan dalam Ramadan ni. Sebab tu kata ulama, Ramadan ni bulan tarbiyah. Siapa yang bulan Ramadan ini ditarbiah, contohnya Quran dia baca. Habis Ramadan dia tetap baca Quran. Maka namanya istiqamah. Dalam Ramadan dia duk bagi sedekah. Lepas Ramadan pun tetap bagi sedekah. Namanya istiqamah. Ini orang yang ditarbiah dalam Ramadan. Dalam Ramadan dia tak tinggal solat tarawih. Lepas Ramadan dia tetap juga buat solat duha, solat qabliyah, ba'diyah, kan? Dia tetap juga buat perkara solat yang sunat. Maka ini nama istiqamah. Orang yang istiqamah ni Nabi dalam Quran sebut, di saat dia nak mati, summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika saat dia nak mati ni, malaikat akan turun duduk sebelah dia. Malaikat akan kata, alla takhafu wala tahzanu. Jangan takut, alla takhafu wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah. Malaikat turun ni habaq, jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, ada kabar berita gembira untuk kamu, syurga menanti kamu. Sebab tu dalam Ramadan ni tuan-tuan, kalau kita ada duit banyak, bagilah orang makan. Saya ingat dulu zaman mak saya nak bagi duit tak ada, tapi dia buat kuih. Dia buat kuih kan, dia akan bagi dekat setiap rumah dalam kampung tu. Tak bagi banyak. Kalau buat tepung talam 2 biji lah. Lepas tu pula kami bulan Ramadan paling seronok. Sebab orang kampung tu akan mai bagi balik. Yang buat bihun goreng, mi goreng, pakat mai bagi seorang sikit. Jadi buka puasa jadi banyak tuan-tuan. Seronok lah. Lah tak ada dah. No. Orang tak buat macam tu lah. Dulu macam tu. Mak saya akan buat tepung talam. Dia akan bagi 2 ketui, sana 2 ketui, sana 2 ketui. Dan bila orang balas balik, mak saya terima seadanya. Tak ada komplain pun. Kita lah bagi tepung talam. Kan? Punya sedap. Bagi bihun goreng. Orang balas balik, cucuk kodok. Komplain tu. Pagi punya sedap, cucuk kodok. Kadang-kadang kita bagi kat dia kan, mi goreng, udang banyak, dia balas balik cucuk udang. Udang tak ada. Betul, bagi kita bagi mi goreng banyak udang. Cucuk udang pun tak ada. Itu masalah. Bila cucuk udang tak ada, cucuk kodok ada. Cucuk badak duk atas tu kan. Jadi terima tu tuan-tuan, kita menjamu orang makan, pahala sangat besar. Wa at'imut ta'am, Nabi kata jamu orang makan. Saya ingatlah masa saya dulu kecil-kecilan. Mak saya kata apa? Hampa kalau bulan Ramadan, kami orang susah. Dia kata hampa balik pergi rumah Tok Wan. Rumah Tok Wan saya sidam kanan.
Jadi masa tu sidang kanan kira buat padi. Jadi kalau makan bulan puasa ni cukup seronok, banyak makanan. Tok buat. Tapi susah. Jadi tok abang mak kata, hampa pergi balik lah cuti ni kata sekolah. Balik rumah Tok Wan. Kami balik. Tok ni dia masak macam-macam. Seronok tuan-tuan. Tapi dia bukan makan pun sebab cucu mai. Satu lagi, Tok ni cukup raih kami. Sebab apa? Sebab bila kami pi rumah mereka, kita akan raih mereka ni untuk tarik bekas semai. Tuan-tuan tarik bekas semai kan, dulu mana ada tabak-tabak ni buat benang. Dia tarik semai tu, dia ikat. Lepas tu kita kena pegang buat semai ni, kita kena tarik pergi lempak. Untuk orang tanam. Orang tanam dengan kuku kambing tu. Jadi bulan Ramadan, tolonglah. Tolong Tok. Sebab apa Tok Wan? Tolong Tok dengan Tok Wan. Dekat nak raya balik, Tok Wan Tok akan bagi duit seorang RM10. RM10 tu kira banyak, seronok. Tuan-tuan, dah lah bagi makan, bagi duit. Sebab tu tuan-tuan, kita Ramadan ni, bila sampai raya, masuk raya, hampa janganlah kedekut hari raya. Sikit tanda ingat, banyak tanda ada. Budak-budak dia ingat bila kita pi rumah orang, hari raya, kita bagi duit kat dia, dia ingat saya ingat tuan-tuan. Dekat Tok Wan cukup seronok, dapat RM10. Masa tu banyak lah. Dan di kampung saya, bila hari raya, ada seorang nama Pak Ngah Syahri. Pi rumah dia, selalu dapat 5 kupang. Hari raya, rasa banyak-banyak, 5 kupang. Masa tu, orang bagi 5 dit lah. 5 kupang. Dan saya ni sampai sekarang, kalau lalu dekat rumah Pak Ngah Syahri tu, saya akan habaq dekat anak saya. Bawa kereta kan. Tu rumah Pak Ngah Syahri, dia mati dah. Dulu ayah, bila raya pergi rumah dia, dia bagi 5 kupang. Loh, seronok. Habaq ni. Dan saya akan habaq juga. Masa raya ada seorang cikgu. Kami pergi rumah dia, tak pernah bagi duit. Dia ajak masuk. Kita masuk, kita makan. Kami pun makan lah. Makan, buat bagi lama sikit kan. Pukul lah dia nak bagi 2 kupang apa. Haram dia tak bagi. Dia buat tak tahu. Sampai kami bangkit belah macam tu lah. Lah ni tuan-tuan, dia duduk hidup lagi. Saya bila bawa kereta dengan anak saya, selalu rumah cikgu tu, selalu aku habaq. Tu rumah cikgu tu kedekut nak mampus. Ingat tuan-tuan. Tengok, itu kita jamu budak-budak. Tambahlah dalam Ramadan ni tuan-tuan, wa at'imut ta'am, jamu orang makan. Dan Tok Wan saya, dia akan jamu makan kami waktu sahur. Sebab apa? Tasaharu fa inna fihi barakah. Kerana sahur tu berkat. Dan dia akan jamu sahur ni, sok ni, makan bagi kenyang sungguh-sungguh. Sebab apa tuan-tuan? Sebab esok pagi nak tarik bekas semai. Kalau hang tak tarik, tak makan, nak tarik bekas semai tak larat. Satu hari nak cerita tuan-tuan pernah dengar kan? Bangun, rumah Tok Wan ni lampu ke ada? Pakai minyak tanah Kalau hari raya pakai gasolin, pam. Saya ni teringat tuan-tuan, kalau hari raya, dulu kalau raya paling sedih Baju raya tuan-tuan tahu tak baju kami baju apa? Baju raya, baju sekolah. Baju sekolah tu baju raya. Lah ni orang tak pakai dah baju raya, baju sekolah kan. Dulu baju sekolah tu baju raya. Susah tuan-tuan. Jadi kalau hari raya tu, Tok Wan pasang gasolin tu. Terang, seronok raya. Hari lain pakai lampu minyak tanah Satu hari, Tok dengan Tok Wan ni, bangun, lewat bangun sok. Tok jaga. Tok Wan hang. Tok Wan bangun, pasal apa? Lewat. Kalau tak makan sok, esok nak tarik bekas semai tak larat. Lewat. Tok Wan kata, lewat. Itu macam mana? Jangan tengok jam, dia kata. Dia tak pergi tengok jam. Kalau tengok jam, tahu pukul berapa. Jadi, dia kata, Tok hang pergi angkat lauk apa semua bagi mereka makan. Esok mereka nak tarik bekas semai. Tok pun pergi ambil cedok apa semua apa letak. Dia kata jangan buka tingkap, dia kata. Kami pun Tok Wan kata makan. Kita pun makan Makan. Dia tanya kenyang tak lagi? Dak lagi bagi kenyang. Depa Tok Wan tak makan. Kami balon tak cerah, balon elok kenyang. Tok Wan kata, kenyang tak lagi? Kenyang dah. Kenyang buka tingkap. Buka tengok matahari duduk atas dah. Tok Wan, awak matahari duduk atas dah. Tak apa dia kata. Tak sengaja dia kata. Tak sengaja apa pukul 9 pagi.
Hampa jangan duk buat macam tu duduk dekat bandar Laguna ni. Tapi nak abang kata, Tok Wan jaga sungguh bab makanan ni makan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab keberkatan dalam sahur, dalam buka puasa. Wa at'imu ta'am, menjamu orang makan. Yang ketiga, wasilul arham. Nabi kata, hubung silaturahim. Ramadan ada di kalangan kita duk gaduh lagi dengan pak saudara, mak saudara. Ramadan nak habis dah. Ada di kalangan kita bergaduh dengan mak ayah pada. Ni Nabi kata wasilul arham, hubung silaturahim. Ada di kalangan kita tak balik rumah mak dia. Mak dia duduk Laguna ni. Anak duduk Kuala Lumpur, tak balik 2 tahun dah. Ayah telefon berkali-kali tak angkat. Sampai ayah hantar mesej. Sibuk sangat ke? Tak angkat telefon ayah. Ni Nabi kata wasilul arham, hubung silaturahim. Saya pernah baca khutbah, saya cerita tuan-tuan, di masjid Padang Serai. Masa tu hari raya jatuh hari Jumaat. Saya baca khutbah Jumaat sepenuh hari raya. Kita pakai sampin apa semua, pakai tengkolok hitam tu naik baca khutbah. Saya baca apa? Tuan-tuan, hari ni hari raya, kalau ada di kalangan kita yang bergaduh mak ayah, bergaduh siapa saja, baliklah. Kita hari raya ni hubung silaturahim, maafkan antara satu sama lain, kosong-kosong saya kata. Saya buat nada sayu apa semua, teriak satu masjid. Habis-habis semayang tu, hari raya orang pakat main salam lah. Pakat main salam kan. Lepas main salam, saya tengok di belakang tu ada seorang pakai songkok, saya ingat tu, pakai sampin. Dia duk tengok muka saya ni, saya duk tengok. Dia tengok atas bawah. Dia kata, dia ni pasal apa tau? Atas bawah. Macam dia nak tumbuk saya. Saya dalam hati, hari raya, hang tumbuk aku tumbuk balik lah. Nak kira ni kan. Rupa-rupanya dia main. Sampai dekat saya, dia salam tangan, dia cium, dia peluk. Dia peluk, dia teriak atas bawah. Dia kata, Ustaz, khutbah Ustaz menyentuh hati saya. Saya kata, menyentuh macam mana? Ustaz, saya dah tak balik rumah mak saya, ayah saya dah 15 tahun. 15 tahun tak balik. Saya kata, abang, mak ayah kita, awak tak balik? Baliklah abang, ni hari raya. Dia pun teriak, atas bau saya ni. Dia angkat-angkat, hingwih penuh atas bau aku. Saya kata, ni tak jadi ni, dah baju raya. Saya pun tengok dia, abang, baliklah bang. Mak ayah tetap mak ayah. Jangan duk sombong sangat. Kita anak ya. Balik insya-Allah Ustaz, insya-Allah. Dia pun cium tangan duk kesat air mata. Seminggu lepas tu, rupa-rupanya lepas hari raya tu dia balik. Rumah mak ayah dia dekat aja, bukan jauh pun. Tapi tak balik 15 tahun dah. Dia sampai kereta, dia telefon saya, Ustaz, saya sampai kereta rumah mak ayah saya. Saya takut nak masuk. Sebab lama tak balik. Rupanya mak ayah dia tengok kereta warna merah Myvi. Tengok mak dia buka pintu, buka meluru kat saya, Ustaz. Belum sempat saya buka pintu, dia buka pintu saya. Dia tarik tangan saya, dia peluk saya. Dia kata, awak hang tak balik lama dah, aku dah maafkan hang dah. Kalau ada dosa, mak ada dosa, maafkan mak, dia kata. Menangis saya, Ustaz. Menangis. Rupa-rupanya saya tak balik lama, ayah saya lumpuh dah. Dia tengok saya balik, dia pegang tungkat jalan daripada tu, dalam rumah tu, pelan-pelan. Gesek. Sampai depan pintu tak boleh dah, tak lepi dah. Saya tengok ayah saya lumpuh dah, saya meluru kat ayah saya. Saya pegang tangan, saya cium, saya peluk. Belum sempat saya sebut, Ustaz, ayah maafkan saya. Tiba-tiba ayah saya kata, awak hang lama tak balik, dia kata. Kalau aku ada dosa dengan hang tolong maaf aku, dia kata. Hang tak ada dosa dah dengan ayah. Dia kata, itulah hari yang paling seronok, Ustaz. Hari raya, Ustaz. Hari yang ayah saya sebut, aku dah maaf dah hang, dia kata. Rupa-rupanya dengan satu khutbah telah membuka hati manusia. Sebab tu kalau ada di kalangan kita duduk bandar Masjid Laguna ni kan, kalau ada dosa dengan mak ayah tak balik lama dah, baliklah oi. Wasilul arham, hubung silaturahim. Kan, jumpa mak ayah kita, cium tangan, peluk. Apa salahnya kalau ada silap? Ayah, maafkan saya. Yang ketiga, yang keempat, wasallu fil laili wan nasi niyam. Bangunlah waktu malam ketika mana orang lain tidur. Ni Ramadan ni tuan-tuan, kita nak sampai dah 10 malam terakhir. Masjid Laguna ni buat dah Qiyamul Lail 10 terakhir. Buat tu, mai lah oi.
Ni kata Ibrahim An-Naqai, iza wada'a ar-rajulu 40 sanah. Apabila Allah meletakkan seorang umurnya 40 tahun, ala khuluqin, di atas perangai yang sama. Umur 40 dah, kau nak main masjid tak main lagi, kau nak baca Quran tak baca lagi, kan? Ala khuluqin, di atas perangai yang sama. Lam yataghayyara anhu hatta al-maut. Takut Allah akan kekalkan perangai tu sampai mati. Kita dah umur 40 dah weh. Ada di kalangan kita masjid pun tak nampak tangga ni. Sedih tuan-tuan, yang main masjid ni okey. Ni ada di kalangan kita ni tuan-tuan umur 60 dah. Allah. Dia abang-abang nanti pencen lah 60 ni main. Kalaulah umur 50 pun tak main, tunggu pencen taubat tak main lah. Tuan-tuan, ada orang sibuk kan nak cari rumah besar, lepas pencen nak buat rumah besar, kereta besar. Saya pernah pergi tuan-tuan rumah seorang Datuk Seri. Sekarang ni Tan Sri, tak payah sebut nama. Sampai-sampai rumah dia ruang tamu ni besar ni. Ruang masjid ni, ruang tamu dia. Saya sampai-sampai dia letak 3 sejadah. Saya sampai-sampai terus dia, Allah Akbar, Allah Akbar, syahadu an la ilaha illallah, dia terus qamat. Saya pun naik lah. Naik kat takbirah mayang maghrib. Allahu Akbar. Kita pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Tak tengok, rupanya di ruang tamu ni, bawah ni ialah kolam ikan. Atas ni cermin. Ikan ni. Saya buka-buka mata nak ke nak budu. Tengok ikan aropaima. Syuk melintas bawah tikar sejadah. Saya tak khusyuk dah duk tengok bila ikan ni nak patah balik ni kan. Tak khusyuk dah tuan-tuan duk tengok, ya Allah. Fatihah ni tak payah hafal, automatik dia keluar. Jadi ke nak budu duk tengok ikan banyaknya kan. Ni rumah Datuk Seri tu bawah ruang tamu kolam ikan, atas cermin. Saya nak tanyalah orang duduk di Bandar Laguna ni kan. Ada tak rumah tuan-tuan ruang tamu tu bawah kolam ikan? Ada tak? Cuba angkat tangan. Kalau tuan-tuan tak ada, tuan-tuan orang lebih kurang sama dengan saya ya. Bukan kaya sangat pun kan. Jadi dengarlah ceramah saya ni. Kita orang biasa-biasa je. Rumah tuan-tuan pun tak ada kolam ikan pun kan. Yang ada kolam apa? Kolam katak ya, duk renang dalam tu kan. Jadi saya tengok, ya Allah, kolam ikan, habis-habis semua tu. Saya bagi salam. Saya terus habaq kat Datuk Seri tu. Datuk, saya tadi mai ni, nak jadi imam ni, sebenarnya perut saya duduk kacau. Saya nak terberak. Dia kata, okey tak apa Ustaz, kami tunggu Ustaz. Ustaz, you have to go through 10 rooms and you will find a toilet. Cakap orang putih dengan saya. Saya pun, orang putih tak orang putih, aku nak terberak dah. Terus. Sampai-sampai lalu 10 bilik, tak jumpa toilet. Jamban tak ada. Saya, mana jamban ni? Datuk Seri ni tipu aku kan ni? Rupanya depan toilet tu, ada bilik bibik. Bibik tu Filipina. Dia pun buka pintu, dia tanya, excuse me, can I help you? Ya, kita ni nak terberak. Lupa ayat nak sebut berak. Excuse me, I want to throw a big water. Kan, aku nak berak apa nama orang putih kata tu, through big water kan. Dia kata toilet kan? Ya toilet. Dia kata toilet in front of you. You have to step down, it will open because got sensor. Tandas tu nak masuk kena pijak, ada sensor. Sensor tu dia akan detect kita, dia akan buka sendiri. Saya nak tanyalah orang duduk dekat Bandar Laguna ni, tandas tuan-tuan pakai sensor dah penutup. Sensor apa? Pintu pun ikat dengan dawai tuan-tuan. Kalau pintu biasa-biasa aja, tuan-tuan sama dengan saya aja, janganlah sombong. Dengarlah tazkirah saya ni, sekejap aja. Kan Tuan Haji kata 40 minit ya. No boleh no. Leno, kejap aja dengarlah kan. Ni, pijak terbuka. Saya masuk ada lampu macam ni. Lampu chandelier ni. Dalam tandas, lampu macam tu. Saya masuk, tiba-tiba penutup kok tu buka. Macam dia kata, welcome to toilet. Saya nak tanyalah tuan-tuan duduk dekat Laguna ni, ada tak tandas tuan-tuan ada lampu chandelier?
Ada tak tu penutup tu buka. Dia buka. Buka apa? Penutup tu pun hilang lah. Tuan-tuan berak cakung atas tu. Penutup pun hilang dah. Kalau penutup hilang, dalam tandas lampu chandelier pun tak ada. Tuan-tuan sama dengan saya je. Nak sombong apa. Dengarlah ceramah saya ni 40 minit ya. Kukutlah dapat sesuatu pada malam yang penuh keberkatan ni kan. Saya pun terus tengok-tengok dia terbuka. Saya pernah pergi tuan-tuan. Ada satu hotel saja di Malaysia ni. Namanya Bayan Tree. Semalam 3,000. Semalam. Saya masuk-masuk. Tandas dia macam tu. Dia buka. Bayan Tree. Semalam 3,000. Tu pun orang sponsor. Kalau tidak tobat tak pergi lah hotel tu. Jadi saya pun duduk. Duduk berak-berak. Allah. Sebab tu kalau masuk jamban, dua perkara kena tahu. Pertama apa dia? Pertama bila masuk, tengok pintu tu ada selak, tak ada selak. Saya masuk, pernah di satu tandas dekat dengan Negeri Sembilan. Kita masuk, berak-berak, selak tak ada. Benda dah keluar dah. Lah tadi nak buat macam mana? Tadi selak tak ada. Saya pergi duduk di depan, pegang macam tu. Pegang macam tu, tahi tak mau keluar. Dia ganggu tuan-tuan. Kan? Jadi saya pun pergi belakang, buah ayat dalam timah, tolak angkat kaki. Sendai. Tengah duk sendai, konsentrate. Ada mangkuk ayun mana masuk. Dia tengok pintu tu tak rapat. Dia ingat tak ada orang. Dia pergi tolak. Dia tolak. Saya terkejut. Allah! Dia boleh tanya, Ustaz buat apa tu? Yang kita nak berak dia boleh tanya. Sebab tu masuk tandas, selak kena ada. Yang ni, yang Datuk Seri ni, bila kita masuk, tandas dia tak, dia klik. Dia ikat terus. Saya pun duduk. Yang kedua, tengok kepala paip buka, ayat ada tak ada. Saya berak cari kepala paip tak ada. Dalam hati ni Datuk Seri ni tandas punya hebat. Ada chandelier, ada sensor. Nak basuh macam mana tau. Rupanya pakai sensor. Buat macam ni. Syak. Dia akan tembak daripada bawah. Syuk. Lepas tu yang tempat duduk tu dia akan vibrate. Jik. Saya nak tanyalah orang Laguna kan. Ada tak tandas dia? Kok tu dia vibrate? Ada tak? Kalau tak ada, tuan-tuan sama dengan saya je. Orang biasa-biasa je. Tandas pun biasa-biasa je kan. Ini vibrate ni. Jadi tak payah gosok. Kita duduk je. Lepas tu ayat tu akan tembak. Basuh. Saya buat kali ketiga dia turun. Habis-habis saya kata, Masya Allah. Tandas boleh vibrate. Kemudian boleh basuh sendiri. Habis-habis kita pakai seluar, keluar. Duduk dengan Datuk tu, Datuk Seri. Datuk, how much you spend to build your toilet? Berapa duit hang buat tandas? Around 250,000. 250,000 tandas ya. How many room in your house? Berapa bilik dalam rumah? 50 room. How much you spend to build your house? 20 million. Rumah dia 50 bilik, 20 juta. Tahu dia kata apa? Ustaz, saya panggil Ustaz ni bukan nak tunjuk rumah saya 50 bilik. Tandas saya 250,000. Saya nak abang kat Ustaz ni. Ustaz mai, kita nak buat solat hajat. Nak baca doa. Kami tak boleh duduk dalam rumah ni 2 minggu lah. Tu? Datuk Seri duduk mana? Tak boleh duduk Ustaz. Dia jadi kacau Ustaz. Dia tak tenram. Lepas tu, Datuk Seri duduk mana? Kami tidur dalam bel fire. Rupanya rumah dia tu hebat punya hebat. Tak boleh tidur, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, harta dunia bukan memberikan ketenangan pada dia. Tidurlah dalam kereta. Sebab tu rezeki bukan duit semata-mata. Tuan-tuan kena ingat. Rezeki, kita ada rumah 3 bilik. Masuk tenang aja. Rezeki lah tu. Kita ada isteri. Masuk sampai rumah. Assalamualaikum bang. Tenang aja. Rezeki. Ada orang ada anak 5 orang. Kan? Anak dia tak ada masalah. Rezeki. Ada orang ada kereta. Boleh jalan jauh. Kereta dia biasa aja. KE 20. Dulu saya pernah pakai GL. Toyota GL. Lama dah tuan-tuan. Bila start bunyi macam mana? Tu kakak. Geran. Geran pun nak kena tukar lah. Tapi kereta tu tak pernah rosak. Boleh jalan jauh. Walaupun kereta biasa aja. Boleh jalan jauh. Tak pernah rosak. Tu rezeki. Ada kita pakai BMW.
Allahu Akbar. Melepas keluar rumah ya, orang hantam. Aksiden selalu. Menunjukkan BMW banyak makan wang, tuan-tuan. Sebab tu, ada kereta boleh jalan jauh, tak pernah rosak. Itu rezeki. Ada jiran. Ni tuan-tuan nak balik ni, tinggalkan Laguna. Nak balik mana? Terengganu. Asal Terengganu. Kita habaq kat jiran kita. Pak Long, tolong tengok rumah saya ni. Saya nak balik seminggu ni raya. Pak Long tu kata, okey. Alhamdulillah, dia tengok rumah kita. Kita balik-balik, semua paksu bunga hilang habis. Dia pergi jual, tuan-tuan. Kita ada jiran yang baik. Tolong tengok rumah kita. Dia tolong siram pokok bunga. Itu juga rezeki. Sebab tu rezeki bukan duit semata-mata. Jadi tuan-tuan, rezeki yang paling hebat ialah apa? Orang yang bila dia disuruh nak buat ibadat, dia tak tangguh. Sebab tu Allah sebut, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tidak, aku perintahkan hamba Allah ni, kita semua ni apa? Mengabdi diri pada Allah mukhlisin, ikhlas. Dalam buat ibadat jangan tangguh. Ramadan ni tuan-tuan, kalau kita tak boleh baca Quran lagi, belajarlah baca Quran. Kalau ada di kalangan kita tuan-tuan, kan, baca Quran duk merangkak lagi, pi berguru. Sampai baru ni tuan-tuan, ada seorang main jumpa saya. Dia kata Quran ni hebat, semua ada. Dia kata betul ustaz. Saya sejak duk baca Quran ni ustaz, baru ni saya kena sakit bisui. Sakit bisui. Lepas tu saya pergi jumpa ustaz tu. Lepas tu pasal apa? Ustaz tu bagi ayat bisui. Saya terkejut. Ustaz tu bagi ayat bisui. Saya kata ada ke? Ada ustaz. Saya baca bisui tu nak pecah dah ustaz. Duk baca ayat tu, akhirnya bisui tu tak jadi. Dia songat balik. Saya pun terkejut kan. Aku duk baca Quran tak pernah jumpa ayat bisui pun. Saya tanya, betul ke? Ada. Cuba hang baca tengok. Dia pun baca, wala talbisul haqqa bil batil. Saya kata tu bukan ayat bisui. Dia bunyi tu, wala talbisul haqq. Mampus sungguh tuan-tuan. Sebab tu kita ni kena berguru. Baru ni anak murid saya lagi teruk. Dia kata, ustaz, dalam Quran ni ustaz kata semua ada. Kami jumpa ustaz, ayat dadah. Saya kata, aku duk mengajar hampa mana ada ayat dadah. Dia kata ada. Budak-budak saya kata, cuba hang baca tengok. Dia pun baca, fi amadim mumaddadah. Lah, tuan-tuan. Mampus tunggu tuan-tuan ni, pokok ni. Sebab tu tuan-tuan dikasih rahmati Allah. Ni, ibadat jangan tangguh. Walaupun sikit. Ada di kalangan kita, lalu tepi masjid ada sampah. Ambil sampah tu, bubuh dalam bakul sampah. Itu ikhlas. Maka yang tu boleh masuk syurga. Ingat tak bagaimana seorang perempuan Yahudi, dia tengok ada anjing sedang menjeler dalam keadaan dahaga. Dia ambil sepatu dia, kasut dia, dia cedok air bagi anjing tu minum. Ahli syurga. Sebab tu dalam ibadat jangan tangguh walaupun kecil-kecil. Di antaranya wasallu fil laili wan nasi niyam. Bangunlah waktu malam ketika orang lain tidur. Jadi Ramadan ni tuan-tuan, bangunlah. Kalau bolehlah malam ni tak payah buat witir. Balik bagi depa tertanggung di rumah, bakat buat di rumah. Mau tak? No? Saya kalau bagi tazkirah, saya suruh balik buat di rumah. Baik. Sebab apa? Dia ada tertanggung lagi. Kan? Kita habis tazkirah ni, semua bakat balik. Balik buat witir. Witir sepatutnya buat di rumah, tuan-tuan. Tuan-tuan balik buat. Mau tak malam ni kita tangguhkan witir, balik buat di rumah? Mau tak? Memang kata kalau balik rumah pakai tak buat dah usaha. Saya buat macam tu. Sebab apa? Witir ni elok kita buat. Sebab witir ni penutup. Penutup semayang. Kalau tuan-tuan tutup dah, tuan-tuan malas nak bangun dah. Bangun tahajud. Biar kita tutup, kita akan bangun tahajud. Wasallu fil laili wan nasi niyam. Bangunlah waktu malam ketika orang lain tidur. Tuan-tuan bangun sok, semahyanglah 2 rakaat sunat tahajud. Kemudian semayang sunat taubat 2 rakaat. Kemudian sunat hajat 2 rakaat. Tutup dengan witir. Itu yang paling afdal. Ini kita tutup siap-siap. Pakai dak dah, Ustaz. Balik ni pakai dak kan. Sepatutnya afdal macam itulah. No, malam ni boleh. Kita pakai balik. Lepas ni. Boleh tak boleh? Tuan Haji takut. Tok Imam ada. Tak apa. Tak buat pun bayar, tetap bayar.
ikut suka. Jadi tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, sebab apa ni Nabi sebut buat 4 perkara. Pertama, bagi salam. Yang kedua, bagi makan. Yang ketiga, hubung silaturahim. Yang keempat, bangunlah waktu malam ketika orang lain tidur. Maka Nabi kata, tadkhulu jannata bisalam. Dia akan masuk syurga dengan salam sejahtera. 4 perkara ya. Tuan-tuan, 4 perkara aja buat. InsyaAllah dia akan masuk syurga dengan sejahtera. Tapi ada satu lagi amalan. Tuan-tuan, layak masuk syurga seperti mana Bilal bin Rabah. Nabi turun dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi tanya, "Aina Bilal?" "Ana ya Rasulullah." "Ta'al." "Asma', aku dengar tapak kaki kamu di syurga. Apa amalan kamu?" "Aku ambil wuduk ya Rasulullah. Lepas ambil wuduk, aku solat 2 rakaat dan aku jaga wudukku. Dengan wuduk boleh masuk syurga." Tapi ingat dalam Sahih Bukhari kata apa? Sesiapa yang ambil wuduk, lepas ambil wuduk, dia baca doa ni. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maka kata Nabi SAW, siapa yang lepas ambil wuduk, baca doa ni, maka dia layak untuk pilih di akhirat esok mana 8 pintu syurga. Tengok. Dengan wuduk, baca doa ni, boleh pilih mana 8 pintu syurga dia nak masuk. Dalam riwayat Tirmizi, dia tambah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Itu riwayat Tirmizi. Boleh pilih 8 pintu syurga. Sebab tu lepas wuduk, tuan-tuan jangan tinggal. Saya nak bagi tuan-tuan ada doa tu, nanti tuan-tuan ambil di belakang, ada anak saya bawa. Dia dalam bentuk poster. Tuan-tuan koyak tu lekat dekat depan pintu jamban. Jangan lekat di belakang, di dalam. Lekat ayat Quran tu di depan pintu. Jadi tuan-tuan lepas ambil wuduk, tuan-tuan akan baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni min ibadikas salihin wa ja'alni min Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Nanti tuan-tuan boleh ambil, kalau anak saya bawa lebih lah, boleh ambil seorang satu, jangan lebih seorang satu aja. Dan saya bawa pula ni. Yang ni free. Tuan-tuan boleh ambil lagi dekat anak saya cakap tu. Yang ni belah kiri tuan-tuan. Yang ni baca sebelum tuan-tuan tidur. Sebelum tidur, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika waljahtu wajhi ilaika walja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Nabi kata, siapa yang baca doa ni sebelum tidur, dia mati esok pagi, mati fitrah, tak ada dosa. Tuan-tuan ambil seorang satu, baca, lekat dekat dinding sebelum tidur tu. Dan sebelah ni, sebelah kanan tuan-tuan, yang ni doa pelindung untuk penyakit ain. Penyakit ain ni lebih bahaya tuan-tuan. Kadang-kadang kita duduk kan, kita beli kereta baru, jiran sebelah kata, kereta baru. Dia kata dalam hati tu, tak lama, Allah agak nak mampus. Esok boleh mampus itu. Yang tu lebih bahaya daripada sihir. Tuan-tuan, ni doa ni ayah saya dapat daripada Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Husin. Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Husin ni ialah di antara wali Allah yang semayang subuh, tiba-tiba dia jatuh. Bini dia main nak pegang. Dia kata apa? Jangan pegang, dia kata. Bini dia kata pasal apa? Aku nak mati dalam wuduk. Akhirnya dia mati dalam wuduk pagi Jumaat ketika nak solat subuh. Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Husin. Dia ajarkan doa ni kepada ayah saya. Dan ayah saya ijazah pada saya. Tuan-tuan baca doa ni selepas bangun tidur. Allah bi khafi lutfillah bilati sun'illah bi jami sitrillah daqaltu fi kanafillah wa tasyafa'tu bi rasulillah bidawami mulkillah bila haula wala quwwata illa billahil aliyil azim hajabtu nafsi bihijabillah wa mana'tuha bi ayatillah wa bil ayatil bayyinat wa bihaqqi man yuhyil 'idhama wa hiya ramim Jibril an yamini wa Israfil min khalfi wa Mikail an yasari wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min amami wa 'asa Musa fi yadi faman ra'ani habani wa khatamu Sulaiman ala lisani faman takallamtu ilai qada hajati wa nuru Yusuf ala wajhi faman ra'ani yuhibbuni wallahu musta'an. Ni tuan-tuan baca ni, kemudian tuan-tuan tiup, tuan-tuan sapu, insya-Allah Allah lindung tuan-tuan daripada penyakit sihir, dengki, ain dan sebagainya. Ni free. Tuan-tuan ambil di belakang. InsyaAllah seorang satu, jangan pergi lebih. Dan saya bawa satu produk namanya Habatus Sauda.
siapa yang sakit GERD, gastrik, sakit lutut, tuan-tuan, beli dah dekat belakang tu, saya bawa dengan tuan-tuan pam selepas buka puasa 2 pam. Dan sebelum tidur 2 pam. InsyaAllah sakit lutut. Saya 58 tuan-tuan. Setiap minggu mi badminton dia. Siapa nak lawan dengan saya pun boleh. 58 oi. Siapa sini yang umur 50 ke atas? Cuba angkat tangan tengok. Mati habis kah? Oi, boleh mi badminton dia. Boleh lah. Jumping smash tu boleh lagi lah kan. Jadi tuan-tuan try lah. Habatus Sauda ada di belakang tu. Dengan harga berapa tak? Anak saya jual kat itu. Jadi tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak. Cukup untuk tazkirah kita pada malam ni. Kita jumpa lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.